Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar tuan-tuan dan puan? Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam rancangan podcast Borak Santai SKB, Rakyat Cakna, Peniaga Beretika. Dan bersama saya seperti yang biasalah rakan seperjuangan saya iaitu Puan Azrin yang memang menemani saya lah sepanjang kita melaksanakan kita punya program podcast ni. Selamat Hari Raya Tuan. Ya. Selamat Raya ya. Selamat Raya kerana Raya masih lagi dalam Syawal, masih lagi belum mengakhiri lagi lah Jadi banyak sekarang ni rumah terbuka dan sebagainya. Kita boleh ucapkan Selamat Raya Pak. Itulah kami ucapkan Selamat Raya Mahal Batin kepada semua penonton podcast Borak Santai SKB ni. Jadi alhamdulillah cuti panjang pun dah berlalu ya, semua pun dah masuk bekerja. Ya, betul. Jadi kita balik pada keadaan yang sebelum ni lah. Harap semua bersemangat lepas makan semangat banyak. Yes. Ya, bila dah makan banyak tu kena bersemangat. Betul. Bukan lagi turun dia punya semangat. Jadi kita harap sebegitulah. Jadi Azrin, apa yang kita nak borakkan pada kali ini, episod kali ini? Okey Tuan, episod kali ni kita memilih satu topik yang luar daripada skop KPDN sendiri. Tapi saya rasa topik ni agak popular di kalangan rakyat Malaysia. Yalah, kita pun sebenarnya Azrin, untuk makluman, kita pun sebelum ni pun ada kita bawa isu-isu topik-topik lain. Contoh dulu kita bersama Mardi, kita bersama pihak syarikat-syarikat minyak kan. Bersama JKM pun kita ada jemput untuk berkongsi maklumat tentang ada isu-isu yang memang berkait dengan KPDN secara langsung dan tak langsung lah. Ada juga benda-benda yang patutnya penonton setia kami pun perlu dikongsi lah. Yang kita kongsi. Kita pasti ramai yang nak tahu secara terperinci. Itu yang akan dibincangkan atau diborakkan pada episod kali ini. Dan kali ini kita akan menjemput satu lagi wakil daripada agensi sahabat. Agensi sahabat kita lah yang selalu bekerjasama dengan kita ya. Betul Tuan. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada Puan Tuwai Batus, Tuwaibah binti Hisan ya. Daripada sebagai eksekutif hasil bahagian pendidikan cukai. Jabatan Khidmat Korporat LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Jadi ini pertama kalilah kita jemput daripada Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk bersama kita lah, untuk memborakkan apa itu cukai pendapatan wajib bukan sunat kita kena ingat tu, dia wajib, dia bukan sunat jadi itulah, selamat datang Puan lagi sekali ke studio kami lah untuk berborak tentang cukai cukai pendapatan ni, kerana cukai pendapatan ni saya rasa menjadi kewajipan rakyat lah kita sebagai rakyat Malaysia ni mesti dah familiar dengan cukai pendapatan. Betul. Mungkin Puan boleh perkenalkan diri Puan ya. Itulah tadi nama pun unik Puan jadi itulah kami agak tertarik tu nak mengetahui. Mungkin Puan boleh perkenalkan diri Puan kepada kita punya penonton pendengar lah ya. Baik, terima kasih Tuan Puan. Okey, nama saya seperti yang diperkenalkan sebentar tadi, Tuwai Batus Tuwaibah binti Hisan. Merupakan seorang eksekutif hasil ataupun kalau dekat Jabatan Kerajaan penolong pengarah di bahagian pendidikan cukai, Jabatan Khidmat Korporat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Macam tadi Tuan pun sendiri susahkan nak sebut Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia tu. Itulah lembaga. Kita macam transformkan nama kita tukar kepada lebih mesra, tidak lagi lembaga, tak nak yang ditakuti tapi bertukar kepada hasil. Hasil betul. Lebih mudah nak menyebut, lebih dekat dengan orang awam lah. Bila sebut lembaga lebih mesra. Bila sebut lembaga ni macam lembaga hitam kan jadi menimbulkan sedikit ketakutan jadi itu satu panggilan sekarang. Pendekatan terkini yang dibuat oleh LHDN lah demi boleh dia macam jadi double meaning kan. Hasil tu hasil boleh jadi hasil. Hasil dia boleh juga lembaga hasil. Betul. Hasil di mana? Yes. Jadi dah berapa lama Puan berkhidmat di hasil? So kalau ikutkanlah tempoh perkhidmatan saya tidaklah lama kalau berbanding daripada pegawai yang lain. Pada saya tidaklah lama. Adalah dalam tempoh 13 tahun 13 tahun. 13 tahun. Di pelbagai boleh saya kata hampir operasian lembaga hasil yang utama lah yang saya dah duduk di tempat di section tersebut. Saya ada pengalaman 4 tahun di section audit.
individu, kedua-duanya yang individu untuk pengajian dan juga perniagaan. Juga pernah duduk di seksyen pungutan. Kalau dah audit, dia mesti ada pungut dia. Recovery kita panggil, maksudnya untuk collect semula cukai-cukai itu tunggak daripada pembayar cukai. Dan 3 tahun saya berkhidmat sebagai pegawai perhubungan awam di Syarikat Shah Alam, dan seterusnya berpindah ke Jabatan Khidmat Korporat sehinggalah hari ini. Banyak pengalaman. Panjang pengalaman 13 tahun. Tak pasti dah mana. Tapi masih lagi ada bagi hasil. Jadi layaklah untuk berkongsi dengan kami, dengan penonton berkenaan dengan hasil tadi ni ya. Jadi di bawah Jabatan Khidmat Korporat ni Puan, apa dia punya skop dia, apa tujuan utama dia? Jabatan Khidmat Korporat, dia macam corporate com untuk mana-mana agensi kerajaan, mana-mana agensi kerajaan maupun swasta. So definitely confirm memang akan ada corporate com ya. Tapi kalau di lembaga hasil, kami di hasilnya sendiri di bawah Jabatan Khidmat Korporat, kita ada 5 bahagian yang utama. So yang first bahagian utamanya adalah bahagian perhubungan awam dan multimedia. Bahagian ini dia macam dia bertanggungjawab untuk aspek hubungan awam, perhebahan, kalau berkaitan dengan penerbitan, kita punya majalah hasil, and then ada periklanan. Kalau ada perasaan iklan-iklan kalau kat TV. Itu daripada jabatan yang sama. Juga di bahagian di Jabatan Khidmat Korporat, di jabatan saya, di bahagian yang berbeza lah, bahagian perhubungan awam dan multimedia. Jabatan ni di setiap negeri ada ataupun hanya di HQ ke? Hanya di HQ sahaja. Hanya di HQ. Maksudnya iklan komersial yang sekarang kita tengok, yang hasil juga pun daripada Jabatan Puan juga lah. Betul. Kalau perasan memang kita dah buat joint venture dengan Upin Ipin untuk keluarkan macam kita punya macam iklan satu video pendek dengan Upin Ipin, dengan juga ada juga dengan beberapa influencer dan juga pengaruh yang lain untuk bagi menyampaikan membantu menyampaikan mesej tu lah. Lepas ni Azrin boleh lah. Azrin kan influencer, boleh lah. Ya betul-betul. Mana-mana boleh. Jadi Kak Ros. Diorang ni yang jaga media sosial, yang jaga TikTok, yang jaga Facebook, yang jaga segala media sosial rasmi lembaga hasil. So kat sini lah. Tapi itulah sekarang ni memang perlu sebegitu supaya rakyat ataupun bakal pembayar cukai ni dia dapat maklumat yang tepat, yang sahih dan sebagainya. Dan mudah lah kadang-kadang tu. Yang itu yang first tadi baru satu. Baru satu. Lepas tu next kita ada hasil contact center. Ini adalah mereka yang beri khidmat nasihat atau penerangan tentang hal percukaian. So ini macam selalunya macam tempat call center lah. Call center. Kan waktu e-filing sekarang daripada bulan 3 sehingga bulan 4. Banyak pertanyaan. Waktu tu memang kalau saya cakap lah, semasa saya menjadi pegawai perhubungan awam di Syarikat Shah Alam tu, saya rasa saya punya telefon tu memang akan sentiasa macam letak kat situ je. Sentiasa. Dia 24 hours ke dia punya call center ni? Kalau dia bukan 24 hours, bukan. 8 to 5, tapi kami juga ada aplikasi yang lain yang benda tu adalah 24 hours. Contohnya hasil chat. Macam contoh kan, dia automatik lah akan membantu. So apps tu dia membantu kalau sebab kita biasa kan orang tak dapat call. Kenapa saya call tak dapat? Jangan risau, boleh guna aplikasi yang tu. Dan mungkin selepas ni boleh guna AI. AI kan dalam perancangan. Dalam perancangan. Itulah hasil ni memang dia ke depan lah. So macam chat tu Puan, dia macam FAQ yang standard lah, yang biasa dia sediakan. Macam sekarang apa yang namanya, sebab kita tengah promonya untuk yang e-invoice punya implementation. So baru kan ada FAQ yang umum dan ada juga FAQ spesifik. Sebab setiap industri ada berbeza latar belakang FAQ berbeza tu lah. Yang itu satu lagi, bahagian lain pula kita sebut. Bahagian lain, bahagian pendidikan cukai, bahagian saya sendiri. So yang mendidik dan memberi kesedaran cukai kepada orang awam. Bukan hanya pendidikan tapi kesedaran. Benda tu nampak sama tapi sebenarnya ianya berbeza. Orang tu mungkin tahu tapi dia tak sedar. Ada yang sedar tapi tak nak tahu, tak belajar. So itu. Yang culas ni memang lagi satu lah.
Culah bayar cukai. Bahagian kualiti dan perkhidmatan. So this one bahagian ni yang uruskan aspek berkaitan dengan ISO, audit, and then aduan pelanggan, khidmat pelanggan, counter dan sebagainya. Dan seterusnya bahagian keurustiaan dan penyelarasan. Ni pendeknya namanya BKU. So ini kira dia anggap macam kebiasaannya corporate com ni orang akan panggil kenduri kendara. Dia pelbagai dia majlis rasmi event. So mereka ni kenduri kendara. Yang menguruskan majlis tersebut lah. Bentara apa? Dia panggil apa? Masa kenduri tu apa dia panggil? Yang menguruskan tu. Kendarat. Itulah. Okey, berbalik kepada hasil penubuhan ni, lembaga ni kan, LCDN ni kan. Mungkin penonton nak tahulah tentang sejarah penubuhannya. Dan juga jenis cukai lah. Betul. Pasal cukai ni banyak kan, cukai pendapatan ni. Jadi mungkin puan boleh berkongsi dengan penonton sejarah ni. Okey, seperti inilah Lembaga Hasil Negara Malaysia. Kita adalah merupakan salah satu agensi pemungut yang pemungut wakil-wakil kerajaan untuk mentadbir dan menguruskan cukai langsung negara. Alright. So cukai langsung, what is cukai langsung? Itu kena itu different pula So, cukai langsung, dia ada cukai tidak langsung. Itu pun ni. Dua-dua tu kalau di Malaysia kita ditadbir oleh dua badan berbeza. Sebab tak semua negara sebegitu. Ada negara dua-dua tu di bawah satu pentadbiran. Seperti kat Malaysia ianya di bawah dua berbeza. Lembaga hasil cukai langsung, tak langsung, cukai tidak langsung ada di bawah custom. Itu kita kena faham dua body yang berbeza ni. So tapi kedua-duanya custom dan juga hasil dua-duanya di bawah parent yang bersama, iaitu di bawah Kementerian Kewangan. MOF lah. Alright. So bila tubuhnya tu birthday lembaga hasil adalah pada 1 Mac 1995. So setiap tahun 1 Mac. Yes. Setiap tahun 1 Mac tu bermulanya. Kalau 1 Mac birthday, selain daripada itu 1 Mac tu apa? 1 Mac hari apa? Bukan hari buruh. 1 Mac yang lain je first day untuk isi e-filing. Jadi senang ingat, senang lah. Kalau first April Fool. Kita dah kena quiz ni tuan. Dah kena soalan quiz tadi. Itu dah kena quiz ni. Terkedua tak ada jawab ni. Okay, so first March tu birthday, dan first March juga sebenarnya adalah start first untuk e-filing. Jadi penonton mana-mana yang belum lagi, please. Ini adalah peringatan mesra daripada hasil ni. Secara tak langsung tak langsung. Birthday dah 30 tahun dah hasil ni ditubuhkan. Macam kami enforcement pun 17 April. Kami punya tarikh lahir kami 7 April. Ni coming lah. So kita akan ada majlis ke nanti? Itu sudah pasti. Jadi itulah, alhamdulillah. Jadi sejarah dia 1 Mac setiap tahun disambut sebagai hari lahir kepada hasil lah. Jadi saya tambah sikit. Okay, sebab tadi macam selalunya orang ingat income tax, kita akan sedia income tax sahaja. Maksudnya cukai pendapatan sahaja. It's actually tidak sebenarnya. So kalau ikutkan cukai langsung ataupun cukai yang di bawah atau cukai yang di bawah pentadbiran Lembaga Hasil Negara Malaysia ada 6 sebenarnya. So first is akta cukai pendapatan. Itu yang memang yang semua selalu, orang tahu common lah common dengar. Yang keduanya adalah akta petroleum di bawah cukai pendapatan. Maksudnya pendapatan yang negara dapat di bawah berkaitan dengan petroleum itu ditadbir oleh lembaga hasil juga. Next is akta cukai keuntungan harta tanah. Income tax juga. Di bawah lembaga hasil juga. Real property gain tax. Jual rumah, jual tanah, jual macam share. Kita nak SMP tu kan, kita nak tu. Itu bukan. Belum lagi. Belum lagi. Tak sabar. Jadi CKHT dulu. Next is akta penggalakan pelaburan. Ini macam contoh kalau ada foreign subsidiaries atau foreign company luar datang negara kita, datang nak buat ni, sebab ini yang macam akta yang menjaga macam FDI ke macam tu, foreign direct investment kan, bukan? Lebih kurang macam tu. Tapi kita lembaga hasil akan terlibat dalam bagi penasihat cukaian untuk apa yang kerajaan patut buat. Apa akta-akta yang ni lah di bawah akta ni. And then next is akta stamp. Itu ada akta stamp. Akta stamp tu yang macam nak mati.
nak matikan stamp tu kan, SMP kan. Itu kena tahu tu. Itu kena bayar hasil kan kepada inilah. Okay, last sekali Akta Cukai Aktiviti Perniagaan Labuan. Kenapa offshore Labuan tu? Sebab dia ada Labuan dia special dia punya kadar dia punya layanan cukai dia adalah berbeza. Daripada So itu yang 6 akta yang Puan sebut, kata undang-undang yang digunakan oleh LHD untuk mengawasi dia cukai-cukai di cukai pendapatan lah. Okey, 6 ya. Ada 6 ya. Jadi betul yang kita selalu terjumpa cukai tu yang cukai pendapatan. Tapi sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan puan, dia ada lagi. Menarik lah. Ada lagi yang di bawah kewasilian hasil tadi ni, yang mana akhirnya menjadi satu pendapatan kepada kerajaan ataupun negara Malaysia lah. Mungkin ada kita yang pekerja ataupun staf biasa, kita biasa dengan pertama. Yang 5 itu mungkin mereka-mereka yang berniaga dan sebagainya itu dah biasa lah. Tapi yang penting bagi saya lah, dan mungkin semua bersetuju lah, kita jangan culas lah untuk bayar cukai. Sebenarnya dia cukai yang kita bayar, sebenarnya dia akan memberi pulangan balik kepada kita sebagai pembangunan sebagainya. Kita kena lihat dari segi aspek yang lebih besar sebenarnya. Betul. Jangan kita melihat aku keluarkan, aku bayar ni, aku akan kerugian. No. Kerajaan akan keluarkan balik untuk bina mungkin sekolah, bina hospital, jalan raya dan sebagainya sebenarnya, hasil pendapatan tu. Jadi sesuai daripada Puan cakap tadi, wajib tu kenapa Puan? Kenapa? Jangan culas tu. Kenapa wajib bayar? Kenapa itu wajib ni? Wajib. Bukan sunat ni. Kalau sunat ni maksudnya buat pun tak okey. Jadi ni wajib ni. Pasal kita nak menyampaikan mesej ni kepada penonton bahawa cukai pendapatan, tak kira lah apa yang disebut tadi ni, ada 6 tadi ni, adalah wajib, bukan sunat. Kenapa tu? Itulah, benda tu sebenarnya lah, kenapa benda ni wajib dan kenapa tidak, kenapa perlu diberi pilihan lah sebenarnya kan. Sebenarnya, kita, pada saya lah, kita tak boleh untuk nak menukar persepsi orang. Benda tu perlu, benda tu wajib. Sebab kita bukannya badan agama nak cakap itu wajib. Kan? Ini bukan satu hukum. Ya, betul. Ini kan? Betul. Jadi sebab pada dasarnya sebab macam itu sebenarnya persepsi orang tu, kalau dia rasa benda tu penting, dia akan rasa tanggungjawab dia sendiri. Lebih bertanggungjawab lah kan. Dia itu ada rasa tanggungjawab dia sendiri. Sebab apa kalau kita tengok belanjawan kerajaan setiap tahun yang kerajaan akan bentangkan setiap tahun bulan 10 tu, setiap hari Jumaat bulan 10 tu, kan kita akan tengok memang kerajaan kat situ dia bukan hanya bentangkan bantuan ataupun pelan-pelan perancangan-perancangan tahunan kerajaan. Bukan hanya itu ya sebenarnya. Dekat situ juga kerajaan memang akan bentangkan sumber dari mana kewangan tersebut. Kita sebut dekat dalam saya ambil yang daripada belanjawan kerajaan fiskal 2025 last year yang dibentangkan pada tahun Oktober 2024. So kalau ikutkan punca untuk belanjawan tersebut sebanyak 421 bilion. B bukan M ya. B. Dari mana datangnya? Datang sumbernya tersebut 41.8 tu hampir separuh. Datangnya daripada cukai pendapatan. Kutipan hasil tu lah. Tinggi. So maksudnya half daripada untuk membiayai peruntukan perbelanjaan tersebut, 41% tu datangnya daripada kutipan cukai. Sebab tu banyak anda semua. Anda semua sumbang. Sebab tu banyak saya sebut tadi. Jadi kalau kita bayar pun sebenarnya dia akan balik kepada kita. Dia punya hasil ataupun faedah tu dia berbalik kepada kita sebenarnya. Sumber untuk susah nak cakap macam tu sebenarnya. Yalah. Dia kena benda ni dia benda yang tak nampak sebenarnya. Tapi kalau kita perhati halusi bajet yang kerajaan bentang every year, kita akan nampaklah macam mana Puan sebut tadi. 40% tadi ni adalah hasil daripada cukai pendapatan. Bila saya suka macam nak tengoklah perubahan-perubahan yang berlaku dekat negara kita ni lah kan. Macam kita tak kalau nak cakap macam setahun 2 tahun tu agak susah, tapi kalau kita tengok balik tahun 90s ataupun 80s kalau dekat Malaysia, dekat Selangor ataupun dekat KL sendiri, saya suka kat sini sebab bila saya membesar semua dekat sini lah kat KL dan Selangor ni. Tengok sendiri, General Hospital berapa banyak ada dekat Selangor? KL. Ada berapa je? Kalau boleh saya cakap kalau tahun 90-an macam tu, General Hospital yang ada dekat area Selangor yang KL. Boleh bilang lah. General Hospital KL tu GH tu. Lepas tu PPUM and then Kelang.
Itu 2-3 je tau. Ya, betul. Kan betul, itu kan. betul. And then bila sekarang dah ada macam-macam. Sungai Buloh 2000 berapa saya tak pasti, tapi baru quite new. Tu. And then Selayang pun baru juga. Betul. Tu. And then Shah Alam pun tahun 2000 macam tu baru ada. Putrajaya pun sama jugalah hujungnya bila. Cyberjaya. Cyberjaya saya rasa 2 tahun 3 tahun baru ada. Hospital Banting pun ada. Hospital Serdang. Hampir setiap saya boleh kata hampir setiap daerah tu dah ada general hospital sendiri. Itu hospital lah puan. Kalau kita macam buat apa sekolah pun antara pembangunan-pembangunan yang dulu antara daripada hasil kutipan juga. Kalau boleh tengok balik, kalau teringat dulu zaman sekolah kita saya dulu lah. Saya rasa sebab buku teks bukan semua orang dapat. So sekarang kan baru beberapa tahun ni yang semua dapat tanpa mengira parent punya gaji kan. So itu sebenarnya adalah itu yang benar-benar sebenarnya daripada cukai tadi lah. Betul? Kalau katakan benda tu, kalau katakan dari segi cukai tu tak cukup untuk nak ni, macam mana nak dapat segala apa yang disebut tadi ni? Memang yang kerugian yang kita lah. Memang betul. Itu dia comprise 40% saja. Memang ada sumber-sumber yang lain. Betul. Tetapi kita Malaysia perlu, macam kita kena tahu kedudukannya adalah kita negara yang masih lagi membangun. Kita masih membangun. Bukan lagi negara maju ataupun yang dah bangun lah. Masih kita punya pendapatan ataupun usul yang kita punya masih harapkan lagi itu cukai pendapatan tu masih lagi yang kita yang 61 lah. Tak, kita bukan apa juga bimbang, kerana kalau kita nak rely on katakan sumber-sumber lain, contohlah hasil balak, hasil lombong, hasil apa, mungkin benda tu dia boleh habis. Betul. Jadi sebab tu cukai pendapatan ni dia dah menjadi satu sumber yang paling utama lah, dia kena letak depan lah. Saya teringat dulu macam a few years back juga dalam komponen cukai pendapatan tu sendiri, macam kutipan yang lembaga hasil dapat pungut tu pun, di bawah tu pun selalu kita akan tengok balik pula mana komponen-komponen ataupun cukai-cukai yang paling tinggi diterima di bawah ni lah kan. So yang first, kalau dulu macam 10 ataupun 10 tahun ke belakang ni, paling tinggi yang kita punya yang komponen yang paling tinggi sebenarnya petroleum. Ya betul. Petroleum. Now petroleum tu sebenarnya dah makin kurang. Betul. Maksudnya kat situ macam yang buat tuan cakap tadi tu lah, tak boleh kita tak boleh hanya bergantung kepada satu hasil bumi ni hasil bumi dia akan habis. So macam kena beralih, kena fikirlah apa sumber lain yang boleh mendatangkan hasil masyhur kepada kerajaan lah. Okey, mungkin secara ringkas mungkin boleh puan terangkan adakah terdapat nilai ambang ataupun threshold lah ataupun apakah prasyarat yang nak mewajibkan ni pihak-pihak yang terbabit ni untuk buat nak isi harta ni. Kadang nak isi cukai ni pun satu benda yang perlu teknikal kadang tu kan, perlu ilmu. Macam saya pun saya sendiri pun pembayar cukai yang tegar juga ni. Jadi kadang tu kita nak isi tu mungkin alamak kan, nak isi apa ni, persepsi tu macam mana nak isi ni. Betul. Apa dia punya ni. Jadi mungkin puan boleh share dengan penonton lah tentang tadi ni. Kalau yang untuk macam yang tuan kata-kata tadi, macam yang apa nilai ambang dia lah. Kalau untuk individu yang macam yang makan gaji, macam kita ni yang makan gaji yang ada majikannya, tak terlalu susah lah pada saya, sebab kita dah ada majikan, yang menjalankan tanggungjawab dia, yang akan keluarkan EA form atau C form. So kita hanya rujuk sahaja penyata pendapatan tahunan kita tu and terus laporkan kepada kita punya ni lah, laporkan kepada borang BE ataupun borang B tu tadi. So tapi masih lagi untuk individu tu kita ada dia punya kelonggaran yang diberikan. Kalau sekiranya pendapatan kita tak melebihi 34,000 setahun, so masih diberi kelonggaran untuk tidak menghantar borang tersebut. Itu maksudnya kita dah boleh macam buat satu keputusan sendirilah. Kalau below 34,000 tadi tak perlu dah. Tak perlu isi dan tak perlu hantar lah. Nak menyumbang pun boleh. Tapi kalau nak hantar tidak menjadi masalah. At least data tuan-tuan dan puan ada. Sebab kenapa saya katakan begitu, macam pada saya lah, sekarang ni orang dia sibuk berkata-kata tentang yang pembahagian ataupun bantuan price yang
T20, M40 ataupun B40 tu. Jadi dekat mana sebenarnya kerajaan nak tentukan orang tu adalah kategori-kategori tu. Betul. So sebenarnya daripada sinilah. Ya, yang paling mudah adalah sebenarnya kategori pengkhususan setiap individu, setiap isi rumah tu adalah mengikut apa yang dilaporkan daripada borang cukai tersebut tadi tu lah. So that's why saya katakan tadi, walaupun kurang daripada amount tersebut, isi saja, tak ada masalah. Ia sebagai borang maklumat je. Lagi satu pula Azrin, kan kerajaan ni sekarang ni banyak bantuan-bantuan yang dibagi kan. Jadi ini pun salah satu kaedah saya ingat untuk nak macam puan sebut tadi, nak kategoriskan dia ni duduk dekat mana untuk dibantu ni. Maksudnya kalau kita tu mana-mana orang yang berpendapatan bawah 34,000 atas tujuan untuk perekodan, kalau dia orang tak maklumkan, kita tak tahu berapa jumlah sebenar yang pendapatan bawah 34,000. Sebab macam yang saya cakap tadi jugalah, memang untuk orang yang makan gaji lebih mudah. Sebab kalau dia tak ada isi dia hantar borang pun masih ada potongan tu. Potongan isi dia, potongan cukai bulanan dia tu. Tapi so daripada potongan cukai bulanan tu, kita boleh anggarkanlah kiranya macam berapa sebenarnya dia punya pendapatan tahunan. Tetapi kalau untuk orang yang bisnes, untuk orang yang entrepreneur yang bekerja sendiri, yang maklumat susah untuk kita ada sendiri. So kalau untuk email mereka sebegitu tu kan, dia macam yang kita memang tak ada maklumat langsung, agak susah untuk kita tentukan. So walaupun kalau dia tak ada bisnes, dia tak kencang, tak rugi, tak untung, tak ada, memang tak balik modal ke apa ke, serugi ke, tak ada masalah, laporkan sahaja sebagai maklumat. Sebab saya ni balik kalau ingat, kalau dulu masa zaman PKP tu kan, kerajaan perkenalkan GKP, Grant khas prihatin. Dan macam-macam. So macam mana dia nak bagi bantuan kepada orang tu? Maklumat yang ni lah. Maklumat macam mana nak cakap, orang tu ada bisnes ni, orang tu ada bisnes ni, orang tu ada bisnes ni. Macam mana dia nak tahu benda tu semua? Penentuannya adalah melalui pelaporan cukai dia. Saya rasa perkara ni dia yang ramai tak tahulah kat luar sana. Especially ataupun terutamanya yang mereka bekerja sendiri, yang takut nak declare sebab mereka rasa macam kena. Padahal untuk dia sebenarnya itu. Baru saya pun nak cakap benda yang sama Azrin. Dia macam persepsi negatif dia. Dia cakap, kalau aku report, aku declare ni, kerajaan akan go after me, cari. Actually no, sebenarnya kita kena ubah persepsi tu. Sebenarnya kerajaan nak bantu. Nak bantu. Betul. Kalau kita tak dapat bantuan, mula lagi nak bising. Walhal di peringkat awal tu sebenarnya kita just declare. Dan satu lagi saya rasa tuan, bila ada rekod ataupun data yang solid macam ni, kerajaan mudah untuk buat unjuran ataupun perancangan berapa sebenarnya jumlah sebenar rakyat yang kategori-kategori macam ni kan. Betul. Masa kita setiap tahun kerajaan akan buat dalam bajet lah. Dari segi nak menyalurkan kepada pendudukan. Macam kita di KPDN sendiri pun sama kan. Jadi tak timbul lah kalau kata mereka tak declare, ada kumpulan yang tak tertinggal, tidak menerima, tertinggalkan sebab data mereka tak ada. Jadi kita tak nak, ibarat macam rumah siap pahat berbunyi. Jadi kita cuba nak elak. Jadi minta tolonglah tuan-tuan perempuan untuk fahamlah apa yang kita cuba nak sampaikan ni. Yang pentingnya declare sebenarnya. Jangan takut. Jangan takut lembaga tu, jangan. Jadi supaya kerajaan nak bantu ni. Dan kalau kata macam dah declare, takut kena bayar, saya rasa tadi berbalik pada fungsi tugas yang pertama tu, ada orang yang akan advise jabatan puan kan, sama ada dia dah wajib bayar ataupun tak. Sebab sebenarnya yang menariknya sebenarnya untuk orang yang berniaga sendiri, semua yang bekerja sendiri semua ni, kenapa saya cakap menarik dia tu, sebab kalau untuk kita makan gaji ni, nak tak nak, dia punya amount tu dah solid. Nak tak nak, that is the amount you declare kat dalam borang. Tapi untuk orang bisnes ni semua ni, dia sebab nanti dia ada kiraan semula. Dia ada belanja yang boleh dibenarkan, yang lain-lain, tambahan yang lain. So kenapa saya kata tadi walaupun rugi, untung declare sahaja, sebab dalam konsep bisnes ataupun dalam konsep account ni, dia boleh carry forward. Begitu. So tapi ada syarat-syarat yang lain lah. Ada macam ada punya nilai gerak kan. Kaedah dia lah. Rugi tu maksudnya kalau pada tahun yang dia untung,
boleh ditolak dengan rugi tersebut. Sebab kita faham bisnes bukan setiap masa dia bukan setiap masa dia kencang. Betul. Setiap masa dia ada di atas. Dan kadang-kadang kejadian di luar jangkaan. Maksudnya ada formula dia lah kan. Dia punya kaedah pengiraan dia. Apa syarat-syarat ataupun pengiraan yang perlu dia ni. Semua konsep biasalah accounting tu memang ada. Memang ada. Jadi okey, tadi tuan tadi pasal nilai ambang macam mana kaedah nak isytihar tu? Nak isytihar kan. Sekarang ni saya dah insaf ni. Saya dah insaf. Dah tahu katakan macam ni, jadi saya nak macam mana nak buat? Macam mana saya nak buat ni? Mungkin itu soalan yang popular lah kan. Jadi macam mana saya nak buat ni? Apa kaedah dia tu? Macam mana? So apa yang boleh saya cakap lah sekarang. Kalau dulu mungkin agak susah. Pada saya lah terpaksa menapak kaki pergi pejabat. Zaman dulu. Zaman dulu ada kotak masuk kat dalam kotak. Betul kan? Saya belum sampai itu. Zaman saya lah. Dulu memang seperti itu. Memang ialah nak menjalankan tanggungjawab tu memang susah. Betul. Dan nak kiranya tu sistem kat sistem auto. Sistem kat klip terus dia takkan salah. Dulu manual. Kalau borang confirm salah. Memang. Confirm tau. Dia bukan tak akan salah. Confirm. Dah lah matematik pun gagal di sekolah. Betul. Pengiraan tu memang dia akan jadi itulah kita nampak pembaharuan sekarang ni. So bila dah ada sistem tu, kita pun beralih kepada sistem e-filing. So untuk e-filing tu di bawah MyTax lah nanti dah kan. Itu yang tu saya nak cakap sekarang yang lebih mudahnya tu lagi. Kalau dulu waktu saya rasa lah, walaupun saya bekerja di lembaga hasil sendirilah, tapi sebab mudahnya sebab kita ada majikan yang mana dia akan registerkan kita nombor cukai. Untuk orang yang individu yang lain-lain tu, dia kena sendiri. Maksudnya kalau dulu dia kena register nombor dia sendiri. Maksudnya atas awareness dia sendiri. Agak susah tu sebenarnya untuk kita di Malaysia. Betul? Kan betul kan? Susah kan? Umur berapa baru kita dengar? Tapi starting 2022, jangan terkejut. Starting 2022, kalau tuan-tuan dan perempuan ada anak-anak, kalau para pendengar ada anak-anak yang dah berumur 18 tahun dan ke atas, kita dah automatekan macam pendaftaran nombor cukai. Kalau ada anak-anak ataupun ada saudara-mara yang dah berumur 18 tahun ke atas tu, jangan supaya nanti kalau dia dah bekerja nanti dia tak terkejut tau. Memang dah ada dah. Dia dah ada sebenarnya. Walaupun dia tak ada, jangan risau, walaupun dia tak ada pendapatan, tak ada masalah. Nombor tu dah ada dulu. I see. Nombor tu dah ada dulu. So kalau nombor tu dah ada, cumanya nanti dia akan perlu macam biasa je lah register untuk dapatkan nombor PIN filing dan sebagainya je lah. Okay. Maksudnya identiti tu dah ada dah. Tax identification number. Terus awak umur berapa tu? 18 tahun. 18 tahun. Malaysia. Sebab ini kita menggunakan data itu kerjasama dengan JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. So mana-mana Malaysia 18 tahun ke atas, start 2022 terus dia akan didaftarkan sebagai majikan. Jadi masing-masing kena balik check tengoklah. Yang mana mungkin penonton yang berumur 18 tahun ni ke atas ni, jadi mungkin boleh check baliklah dengan ni, maksudnya dah ada dah kita punya nombor kan, nombor cukai tu. Jadi tak perlulah kita dulu terpaksa declare barulah kita dapat. Betul. Sekarang ni mungkin pergi tengoklah. Ya betul. Kalau dulu memang susah pada saya lah, agak macam alasan lah selalunya kita akan dengar orang yang cakap tak tahu, susah, tak ada orang bagi tahu saya. Ya ke? Orang cakap macam tu. Tapi sekarang tak apa, kita mudahkan, kita autokan. Macam begitu. Yalah, kadang-kadang mudah lagi. Tak ada alasan lagi. Kita nak mudahkan lah. Jangan mudah sampai tak nak bayar, sudahlah. Kan? Kita nak mudah-mudah tak nak bayar kan. Sekarang ni bila kita bercakap balik kepada kutipan kan. Tadi kita bercakap tentang macam mana kaedah pembayaran nak declare bla 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 ni. Jadi sekarang ni kita nak tahulah, mungkin penonton mendengar pun nak tahu tentang berapa nilai sasaran kutipan yang kerajaan tetapkanlah untuk tahun 2025 ni, yang diminta supaya setiap tahun ada mesti ada tu. Tahun ni turunkan, naikkan, mungkin penonton nak tahu ni. Baiklah. Yalah, berapa kan, betul lah, macam yang saya mention tadi sebentar tadi. Kalau ingat tadi saya mention yang awal tadi, berapa peratusan yang cukai pendapatan compromise daripada bajet peruntukan kerajaan persekutuan. 41.8. So jumlah keseluruhan untuk 2025 sahaja ada sebanyak 480
bilion. 480 bilion. 480 bilion. Okey, jadi maksudnya hampir half ataupun 40% tu kira macam inilah kan, hampir lah kan. So itu adalah cukai pendapatan. So masa separuh daripada itu adalah tanggungjawab lembaga hasil. Uruskan untuk cari dapatkan. Okey, so boleh corak sikit tu kata berapa. Okey, so, itu yang cabaran tu. Okey, jadi apa yang saya nak sampaikan kat sini, so macam kalau kita tengok kan, every year is actually record breaking lah untuk lembaga hasil. Tahniah syabas kepada tahun yang tertinggi lah. Okey, so untuk tahun 2024 kita dapat capai 184.81 bilion yang per hari ini memang dah diumumkan semasa hari hasil hari tu. Okay. And then dan sasaran bagi tahun 2025 seperti yang saya mention tadi, half daripada 48 tu bermaksud 200.799 bilion. Meningkat ni. Nak disasarkan ni. Sasaran tu. Tapi insyaAllah lah. Mungkin rancangan podcast ni pun menyumbang nanti kesedaran. Kesedaran awam kesedaran awam supaya mungkin lepas ni declare membantu mencapai kan. Mungkinlah penonton-penonton yang terdiri daripada pegawai penguasaan KPDN ni pun mungkin dengar, yang mana belum lagi tu silalah. Silalah supaya kita nak bantu residen untuk mencapai sasaran tadi ni dan akhirnya bantu diri kita balik sebenarnya kan. Betul. Jadi itu sasaran yang kita dapat. Kalau itu dari segi kutipan macam tadi Puan kata tadi, kita pun nak menggalakkan mereka yang untuk declare sebagai data kan. Ayahnya ada tak sasaran juga kita nak kempen kan supaya makin ramai lagi buat apa ni yang melaporkan ya. Okey, betul juga tu, menarik juga tu saya rasa. Sebab pada saya lah, sebab tadi macam yang kita cakap tadi, kesedaran tu berbeza dengan pendidikan tu kan. Berbezanya tu ialah orang mungkin dia tahu cara macam mana semua tu, tapi kesedaran dia tak sedar pun dia rasa benda tu penting tu dia. Kenapa perlu? Aku yang kerja penat, kenapa kena bayar? Dia rasa begitu. Betul. Pada saya bukan senang untuk kita rasa macam tu, untuk rasa duit diambil sebegitu saja. Bayangkanlah kalau orang yang kita jangan cakap orang yang gaji kalau gaji tak berapa nak tinggi, dia tak perasan sangat, sebab maybe akan kena tu 5% ke berapa. Tengok dia punya dia lah kan. Cuba bayangkan orang yang gaji dia yang di bawah banjaran dia, dekat banjaran yang 30%. 30%. Ya, itu dia maksudnya gaji dia berapa je dah, berapa ribu tu, 30% tu memang tolak untuk cukai. Bayangkan okey, macam mana dia nak rasa macam memang seronoknya bayar, macam mana dia suci hatinya bagi hatinya saya nak macam tu. Bukan senang untuk yang tu pada saya. Tapi itu adalah tanggungjawab yang pada kat saya. Secukai ni something yang macam you tak nampak benefit dia. Dia macam tu. Dia bukan macam kalau kita cakap lah kan, tabungan yang macam untuk hari tua, yang satu lagi tu itu sebab kita nak dia nampak duit tu akan berkembang dan dia akan dapat satu hari nanti. Cukai ni dia tak nampak apa yang dia dapat sebenarnya. Yalah, benda yang tak nampak macam tadi lah, macam walaupun kita bercakap tadi kata hospital, sekolah, dia tak rasa tu hospital dia tak sumbangan dia. Rasa yang itu sebab mungkin itu adalah yang orang sebelum ni. Betul. Kita punya mungkin akan datang. Kan itu pada saya lah. Pada saya sendiri pegawai bahasa bukan senang juga. Saya faham. Sebelum tuan-tuan perempuan, sebenarnya bila orang cakap pegawai bahasa lah entah dia punya cukai lain. Tidak. Sama je. Kami juga perlu melaporkan pendapatan kami. Kami pun dia ada juga proses yang mana akan di mana file kita pun akan diaudit sendiri. Dia ada unit khas yang akan audit file staff lah, file VIP semua ni. Sebab tu lumrah lah saya rasa manusia, apa yang dia bagi, apa yang dia dapat balik. So yang kita nak membetulkan persepsi macam tu lah. Itu adalah kenyataan dalam kehidupan ni. Dia semua benda perlu kita, maksudnya dia akan rasa macam adil ke tidak. Dia sebenarnya bukan adil. Macam mana nak cakap adil tu semua orang ni semua kena dekat semua orang kan? Macam itulah gitu kan. Dia macam kita sebagai seorang Islam lah, zakat fitrah dan zakat perniagaan, zakat pendapatan, itu satu benda yang wajib. Jadi ini pun kesedaran tu dia kena sampai macam tu lah, supaya dia tak petikai ataupun dia tak soal banyak lah. Dia tak sebenarnya itulah tanggungjawab kita sebagai rakyat yang mendiami Malaysia ni. Itulah
sebenarnya yang perlu kita laksanakan. Okey, macam apa masalah sebenarnya yang selalu yang hasil berhadapan lah, macam cabaran dengan pembayar cukai ni? Saya percaya banyak 1000 macam ragam ni. Betul. Masalah saya rasa macam hampir ialah seperti yang macam saya mention tadi, macam bila kita di bidang ataupun di penguatkuasa lah, kira penguatkuasa ni ada bahagian penguatkuasaan, walaupun kami tiada uniform, tapi kami ada di bawah penguatkuasaan ni, still dia penguatkuasaan dia mesti ada undang-undang yang memberi kuasa kepada tindakan penguatkuasaan tersebut. So ayat undang-undang ataupun ayat law untuk menguatkuasakan tu kadang-kadang bukan semua orang boleh faham. Bukan sama ada mereka di dalam agensi, kami di lembaga hasil pun dalam pun sama begitu. Yalah, bahasa undang-undang. Faham undang-undang. Apa tak lagi orang awam untuk memfahamkan peraturan, cara-cara, benda-benda sebegitu. Bukan semua orang boleh faham benda-benda tersebut lah. So jadinya sedangkan kalau boleh saya sharekan kat sini kami di lembaga hasil pun ada yang berbeza pandangan kalau untuk sesuatu isu. Dia benda beberapa sebab akta dia kalau dalam secara surface dia akta takkan terangkan secara detail. Betul. Pelayanan dia macam mana. Tapi bila dalam keadaan realiti dia timbul situasi begini, dia boleh jadi berbeza. Sebab bila dah sampai court, sebab itulah akan ada wujudnya macam contohlah, saya ambil contoh, sebab dia kira macam tindakan penguatkuasaan tu akan sampai kepada undang-undang lah, tindakan undang-undang, kes mahkamah semua tu. Ada presiden kes untuk kes yang sama, fakta yang sama, lebih kurang sama macam tu, tapi mungkin dia punya keputusan lain, berbeza-beza. Yang untuk yang ni keputusan mungkin berbeza yang lain macam tu. So benda-benda macam tu pun dia akan punya school of thought tu kadang dia agak berbeza lah. So antaranya lah kan, itu yang benda yang besar begitu. Itu cabaran di penguatkuasaan lah maksudnya. So itu yang sebegitu. Kita jangan fikir yang terlalu besar. Selalu yang senang lah kalau orang datang ni, mana saya tahu yang ni kena buat, ini mana saya tahu ini semua kebanyakan akan cakap itu. Tapi tidak tahu bukan bermaksud tak perlu buat. Betul. Kena buat klinik ke kan? Klinik klinik baju cukai. So itu bukan alasan. So maksudnya antaranya lah ialah silap dalam pengisytiharan. Dia kata macam ada yang kata sepatutnya dia layak layak tuntut, tapi sebenarnya tidak boleh ke benda sebegitulah. Sebagai contoh saya ambil paling senang lah bayaran zakat yang untuk tuntutan cukai, untuk tuntutan cukai hanya dibenarkan sekiranya kita buat bayaran zakat kepada pusat ataupun kuasa yang menguasakan zakat yang ada tauliah ni lah. Yang saluran itu sahaja. Itu sahaja. Tetapi bukan tidak semua bayaran zakat kita macam zakat tak dalam pengertian zakat itu bukan hanya kat situ kan. Kita kata sebab pengertian dia kalau kita bagi dekat orang yang lain-lain yang 9 orang tu kan 9 golongan tu dia uruskan sendiri lah. Masih dianggap sebagai zakat. Kan betul kan? Masih dianggap betul. Tetapi dari undang-undang untuk dapat tuntutan, syarat dia mesti itu. Dia kena melalui pusat yang tu lah, macam pusat zakat apa macam tu lah yang berdaftar bertauliah ni. Itu maksudnya cabaran tu bagaimana nak memahamkan orang yang membayar cukai. Tapi itulah saya percayalah petugas ataupun barisan hadapan hasil ni LHDN ni memang kuat dia punya mental lah. Bila datang ni pelbagai macam agam macam kita pun Azrin pun sama, petugas kaunter kami memang betul-betul kena tahan lah. Macam-macam kerenah ni, apatah lagi yang LCDN ni yang orang yang nak declare duit kan. declare duit ni dia rasa itu hak dia, jadi of course lah. Jadi mungkinlah kena makan banyak ubat lah. Darah tinggi. Betul juga tu. Betul juga tu. Pada pandangan saya lah, sebab kalau sebab ada tengah kes yang kita boleh bukan semua, ialah setiap orang ni berbeza, perangai pun berbeza, semuanya banyak je lah. Betul. Masalahnya pun kalau yang jenis layanan yang macam ni, kalau file yang macam ni okey, contoh lah, saya ambil macam kalau kita ada satu unit ahas, nama dia yang cawangan siasatan. Yang ini cara pengendalian audit siasatan ni berbeza dengan audit yang biasa. I see. So kat situ
memang akan involve rate benda-benda begitu. So biasalah sebab pergi buat sebuah ni ya sebab ini layanan kepada setiap pembayar syarikat tu berbeza. Kalau orang tu baik je, elok je, kenapa kita nak berkeras pula? Betul. Kalau orang tu memang ikut je kan. Okay, so macam tu. So dia kena macam untuk tax defaulters macam ni. Layanan untuk yang orang yang macam memang tak tahu tapi cuba nak buat. Okay, begini. Dia ada dia punya bantuan ataupun cara kita mendidik atau cara kita memberi pendidikan kepada mereka. Ini yang jenis hardcore ni, memang dia berniat tak nak bayar ni, masuk kena pergi belasah lah. Kena buat serbuan macam mana kita KPDN pun sama tu. Macam ni ada hukuman tak Puan? Ada penalti kalau mereka yang tegar ni. Contohlah kan. Sebenarnya penalti tu benda yang paling saya tak suka nak cakap. Betul. Ya, benda paling saya tak suka nak cakap. Sebab kalau macam kita cakap tadi, kita nak kalau boleh benda tu orang sedar. Benda tu orang tahu itu adalah tanggungjawab dia sendiri. Bukan disebabkan penalti baru nak buat. Self-regulatory kan? Yes. Kita nak sebegitu sebenarnya. Tapi yelah, macam mana sekalipun dia masih di dalam peruntukan undang-undang ya. So macam tadi Puan Dato' mention gagal hantar dengan lewat hantar, kedua-duanya tu kesalahan yang berbeza. Lewat gagal gagal hantar maksudnya memang tak hantar langsung tu kan. Gagal hantar tu memang dia punya dia kalau di bawah atas syarikat pendapatan, dia adalah di bawah kesalahan jenayah. So di bawah kesalahan jenayah, so boleh jadi dia punya dendanya boleh jadi dalam RM200 sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan. Di Malaysia kita masih lagi belum pastikan yang untuk yang penjara tu. Tapi di luar negara sebenarnya benda tu adalah biasa. Masuk penjara sebab tak bayar juga. Dengar macam kelakar kan? Ya. Tapi di luar negara benda tu benda berlaku lah. Maksudnya di Malaysia masih berlembut lagi lah. Masih berlembut lagi. Itu. Sebab kalau boleh kita nak macam mendidik lagi. Yelah kalau orang dengar kan, bayar RM200. Tapi bukan 200 dan dia still kena hantar borang cukai tu lah tadi. Itu minimum lah. Minimum sebenarnya. Ada yang berfikiran macam tu Tuan. Bayar yang murah. Tak apalah, aku sanggup bayar 200. Sabar jangan. Penonton podcast Borak Santai ni jangan macam tu lah. Jangan ada mentaliti yang seperti itu ya. Walaupun mentah-mentah dengan 200 tak apalah, aku sanggup bukan. Itu tadi gagal. So kalau lewat dia akan masuk bawah sivil. Sivil. So lewat akan masuk bawah sivil. So untuk yang sivil ni dia punya lewat dia tengok kepada berapa tempoh kelewatan tu. So dia ada 15, 30, 45. So bawah sehingga 12 bulan. Kalau dia lewat sehingga 12 bulan, dia punya penaltinya is 15. 12 ke sehingga 24, masa setahun ke 24 bulan dia 30, dan lebih daripada tempoh tersebut is 45%. 45% daripada nilai cukai dia. Yes. Itu yang saya dah sampaikan, daripada jumlah cukai. Bermaksud sekiranya jumlah cukai yang tuan-tuan dan perempuan tu kosong, tak adalah. Betul tak? Yalah. Sebab dia lewat sebab dia lewat penghantaran borang. So kalau tak ada jumlah tu kosong, dah ada 24 masih kosong lah. Tapi kena kesalahan tu lewat. Lewat Dia agak macam unik sikit kan nak fikir. Dengar macam buat apa 15, 30, 40 banyaknya. Tapi sebenarnya yalah, tapi kalau kita lihat balik tadi ni, RCDN ni masih lagi kita macam bagi peluang lagi. Masih berlembut lagi. Kalau disebut tadi, Puan sebut tadi, kalau di luar negara memang nak kena jail dah masuk lock up dah. Tapi kita di sini masih lagi, kerana kerajaan masih bagi peluang. Ya, mungkin betul lah ada yang dalam kes yang genuine ni, mungkin ada pihak-pihak yang mungkin dia tak tahu. Jadi kita nak bagi peluang tu. Mungkin di kalangan sekarang ni rakyat Malaysia 30 juta lebih ni, mungkin ada yang mungkin tak tahulah, yang mungkin yang tinggal di pedalaman, tapi sebenarnya dia perlu isytihar cukai. Katakan betul. So saya nak share lah, ada satu cerita lah. Macam sebab bila pegawai lembaga hasil ni, kita ada peguam kita sendiri, pegawai hasil ni pergi stand case di dekat court sebab dekat atas kesalahan ke apa, kesalahan pembayar cukai tu. So bila judge tanya, ini hakim tanya, atas kesalahan apa? Nak cakap pun malu. Sebab apa? Tak hantar borang. Sebab kan akan ada lain-lain jenayah.
peluang untuk lain-lain ni. Kau punya kesalahan yang lagi-lagi hebat dahsyat ni. Kau setakat atas orang je. Betul. Kadang betul lah, mahkamah pun dia tengok kadang-kadang tu time mahkamah tu pun kadang dia ambil kisah tu kadang tu. Itu pun dah dapat cost kan? Cost. Dia nampak kelakar tapi impact dia sangat besar sebenarnya kan. Orang cakap kesalahan biasa je. Benda macam tu je. Tapi sebenarnya nak higher cost tu, cost nak pergi ke mahkamah kan dah kena bayar juga. Nak filekan kes tu kan. Betul. Itu pun dah menyebabkan kos kepada lembaga hasil sebenarnya. Tapi itulah sebenarnya pada pandangan kami lembaga hasil dan pada pandangan kami di bahagian penjagaan cukai, kita lebih suka untuk enforcement tu adalah bagi mereka yang memang betul tu hak kok pada awal lagi. Sebab bila pada awal kita punya kos untuk pendidikan dia, nak mendidik dia tu lebih murah. Betul. Contoh bila untuk yang tax defaulter sudah memang dilakukan kesalahan, dia punya tindakannya tu memang lebih mahal lah. Sebab nak kena pergi mahkamah, nak kena buat benda-benda berusaha. Yalah, masa lagi tu. Kos memang lagi banyak. Kos advokasi lebih rendah tapi impaknya mungkin lebih besar berbanding kita nak buat pendakwaan sendiri. Pematuhan tu. Betul. Itu lebih baik lah daripada pergi mahkamah. Okey, macam sekarang ni boleh bayar ansuran tak cukai pendapatan ni? Kan ada bertempoh. Ataupun dia ada bertempoh ke maksudnya kan. Saya nak bayar katakan. Jadi tapi saya nak ansuran. Ini adalah benda-benda yang biasalah, lumrah lah. Sekarang kan banyak kan ansuran yang boleh. Hasil boleh buat juga. Boleh lah ansuran kita. Jadi jadi boleh ke puan? Okey, untuk kalau orang makan gaji macam kita, biasa dah dengar PCB. So biasalah itu memang bayaran bulanan kita potongan cukai berjadual ya. So kalau untuk mereka yang bisnes sebenarnya ada juga sebenarnya. Namanya adalah CP500. Cumanya CP500. Yes, cumanya sebab kita ni ada majikan. So maksudnya majikan kita yang bertanggungjawab untuk membuat potongan tersebut. So kalau untuk orang yang bekerja sendiri, maksudnya dia tu adalah majikan kepada diri sendiri. So dia perlulah menjalankan tanggungjawab sebagai majikan tu untuk buat bayaran yang CP500 tu kepada diri sendiri. Maksudnya dia kena buat sendiri. CP500 tu adalah nilai. Nama ni adalah CP500 tu sebab memang akta cukai je dalam tu begitulah CP500. Tapi nilai tu pelbagai lah. Nilainya adalah pelbagai. So dia punya ansurannya adalah contoh kita, sebab kalau PCB dia tempoh dalam 12 bulan ni. Okey. Contoh tahun ni punya kita akan declare tahun depan kan. Okay. So sama juga CP500 tu, so dia punya ansuran adalah dalam 6 kali. 6 kali. So by month, apa namanya, by 2 bulan tu sekali. Contoh bulan the first payment adalah pada bulan 3. Bulan 3 ni contoh income dia bulan 3, dia akan bayar ansuran bulan 3. Lepas tu next tu bulan 3, 4, 5. 5 macam tu lebih kurang. So dia akan bayar tu setiap 2 bulan. Dia ada jadual je. Berjadual lah. Tapi maklumat tu sebenarnya datang daripada dia. Dia boleh akses sendiri. Dia maksud dia boleh contohnya lah, untuk sebagai contoh saya ambil untuk orang yang makan gaji, yang bekerja sendiri ni adalah peniaga kedai ataupun orang yang buat insurance ke insurance agency. Sebab dia boleh anggarkan sebenarnya berapa yang dia boleh dapat satu tahun tu. So anggaran daripada situ dia anggarkan cukai yang dia kena bayar. So bahagikan dengan 6. Sedikit mudah lah, supaya nanti tahun depan bila dia declare tu tak adalah berat sangat dia nak bayar. So dia akan bayar awal dululah 6 bulan pertama tu. Secara ansuran. At least kita macam orang yang makan gaji ni, bila kita berdeclare kan, kalau lebihan akan dapat balik. Sama macam dia. Sama juga. So kalau dia ada lebihan yang tadi CP500 tu, dia akan dapat lebihan. Jadi dia tak payah bayar lamsam lah, dia bayar sikit-sikit. Isu dia sebenarnya dia tak nak bila dia terkejut yang akhir tu. Sebab macam saya cakap tadi, orang bisnes waktu kencang memang betul-betul kencang. Tapi bila ni sebab tu lah, so bila dia ada duit tu, at least dia boleh uruskan cara pembayaran dia. So jadi maksudnya sekarang ni penonton boleh nilah, sebenarnya ada lah kaedah tu, sebenarnya ada kaedah tu. Tapi apa-apa pun boleh datang lah, berjumpa, boleh melawat kaunter ataupun berjumpa pegawai di hasil ni untuk mendapat khidmat nasihat tentang kaedah-kaedah tu. Tapi yang penting
kena datang lah. Jangan berdiam diri. Kena datang ke hubungi ke ataupun email kan mungkin lah. Jadi itu berbalik pada bagaimanalah kita nak berhubung tu. Nak berhubung tu. Apa kaedah ataupun ada saluran-saluran tertentu lah yang boleh dihubungi ni. Pasal yalah kadang-kadang tu kita tak nak lah alasan kita susah nak kontak lah, hanya mesin yang menjawab. Jadi kerana dia nak cakap dengan manusia ni. Jadi boleh puan share dengan kami tak, dengan penonton tak? Macam mana tu? Kaedah saluran-saluran. Nak ikutkan macam yang Tuan Cik mention tadi lah sebenarnya. Kami ni kalau dah namanya staf kerajaan bagaimana pun orang mesti nak call. Dan sentiasalah tak lari daripada aduan yang telefon tak berangkat dan aduan terlalu banyak phone call semua-semua tu lah. So kita akan sentiasa cuba untuk mentambah baik kami punya perkhidmatan kepada Bea Cukai. Sebab ialah kita faham, maksudnya dah lah untuk orang datang come forward bertanya, untuk orang datang dan mengaku cara macam mana semua-semua tu bukan senang. Betul. Bukan senang untuk orang datang, saya nak declare bukan senang macam tu. Boleh tak puan tunjuk tak? Itu memang sebenarnya susah untuk orang datang sebegitu tau. Jadi bila dah ada orang datang bertanya tu, actually kita akan sangat-sangat malu-alukan lah. Kita memang akan cuba sebboleh mungkin bantu untuk dia uruskan cukai dia dengan baik lah. So antara benda saluran yang kita sediakan, macam biasa kami ada di setiap media sosial. So dekat situ boleh saja tanya DM ataupun TikTok komen dekat TikTok, dekat situ. Memang akan ada pegawai almerasil yang menjawab ataupun dan bila dia nampak ada komen yang macam tanya pasal yang tanya tentang apa-apa soalan, memang akan ada pegawai yang DM balik, reply balik kepada orang Bea Cukai tu, orang awam tu untuk setiap persoalan dia. So itu dekat media sosial. Sebab selalunya orang suka kat situ kan sekarang. Ya, sekarang dah trend sekarang. So kalau nak lebih macam lebih terperinci ataupun lebih tepat dia punya salurannya sebenarnya adalah di borang maklum balas pelanggan kami. So since daripada PKP hari tu memang kita dah sediakan kita punya medium tu dah bertukar lebih kepada CFF ni, borang maklum balas pelanggan, dia berbanding daripada call tu tadi. So sebab apa saya cakapkan kat situ, dalam borang maklum balas pelanggan tu dia boleh type saja, maksudnya dia tak sebarang pertanyaan kat situ. Itu kita pergi website lah. Okay. So dekat situ nanti file pembayar cukai yang bertanya tu tadi akan terus dihantar ke file di mana cawangan di mana file pembayar cukai diuruskan. Jadi boleh terus semak dia punya data sekali lah. At least dia macam terus redirect ke tempat yang sepatutnya. Berapa lama jawapan akan dapat tu? Macam biasa jugalah kita akan jawab dalam tempoh 3 hari bekerja, 3 hari bekerja. Lah, not bad lah. Tapi bergantung kepada kritikal ataupun macam mana soalan yang ditanyakan tadi. Sebab ada benda yang sensitif, ada benda yang perlukan penerangan lanjut, ada benda yang perlu kita semakkan dan sebagainya. Ada juga yang macam SDN buat macam program outreach, pergi ke luar, pergi hari bersama pelanggan bersama pelanggan. Contoh katakan ialah macam kita rakan-rakan kita di Borneo kan, kadang tu dia outskirt kawasan, tapi dia orang ni macam berkelaikan untuk membayar ni. Jadi ada buat program seperti itu. Memang outreach tu adalah satu, saya rasa memang perkataan yang word yang selalu disebut oleh saya punya pengarah sekarang lah. Kita kena buat outreach, kita kena berapa outreach dia, memang itu perkataan yang dia sebut sekarang. Setiap daripada program yang kami buat sekarang ni memang itu yang akan ditanyakan lah. So apa yang kita boleh dapat, apa yang kita boleh bagi. So selain daripada program Lembaga Hasil sendiri macam yang kita buat sendiri, memang kita akan sentiasa ada engagement dengan luar juga. Kita tumpang juga JV lah, buat joint venture. Macam kalau yang Tuan cakap tadi yang outskirt tu kan. Kalau di bawah fungsi lembaga yang lain, selain daripada sebagai memungut cukai langsung tu tadi, kita ada fungsi lain yang untuk berjalankan tugas, lain-lain tugas yang diarahkan tu kan. So lain-lain tugasnya adalah menguruskan sumbangan khas, bantuan khas kerajaan tu, BKK. Okay. So jangan terkejut, sebab memang betul macam Tuan cakap, kalau di Sabah dan Sarawak memang ada yang tak ada, sebab kalau di Semenanjung kita tak dengar sangat tau. Memang maksudnya bantuan tu terus dapat ke akaun. Kalau dekat sana masih ada lagi. Kalau akaun pun tak. Ya, betul. Yang terima besar cash. Tak ada akaun. Masih ada lagi, maksudnya ada pegawai di Sarawak dan juga Sabah ada yang akan pergi
ada hari-hari tertentu yang akan pergi ke tempat-tempat ni lah. Yalah, pendalaman nak masuk kadang terpaksa naik bot 5-6 jam. Benda tu memang betul. Betul. Jadi itulah sebenarnya lembaga Asia dalam negeri pun memang ada program outreach yang supaya kita nak cover tu. Kita tak nak ada mana-mana pihak yang tertinggal lah. Kerana yalah Malaysia ni termasuk yalah Semenanjung dan juga Sabah Sarawak terlalu besar. Jadi itulah kita cuba guna kaedah yang macam tadi lah. Di setiap negeri memang ada cawangan kan, Puan? Okey, di lembaga hasil memang ada di pejabat di setiap negeri dia. Dan bukan hanya negeri tu, but kita ada juga, kalau tuan-tuan dan puan pernah dengar namanya pusat satelit. Okay. Okay, so pusat satelit tu dia macam mini cawangan lah. So kat situ kalau tak boleh sebab kalau kita di bandar ni kita tak payah tak masalah. Tak ada masalah. Memang betul. So memang sebab dekat je. Contoh kalau kita kat sini, dia punya yang paling dekat ni kat Cyber tu ada pusat satelit tu. Kalau kat situ tu paling dekat yang lain Bangi. Itu pun dekat dah juga kan. Cuma jam. Cuma jam je Bangi tu ada. Lepas tu ada lagi Ceras. Itu pun dekat juga. Maksudnya jaringan tu dekat je. 20 km 30 km. Bayangkan kalau yang dekat Kuching tu. Okay, Kuching. Lepas tu next cawangan yang nearby tu Sibu. Itu pun dah flight nak ke situ tu pun dah naik flight. Jauh-jauh lah. Itu kira jauh. Cabaran. Untuk kita bagi kalau tak boleh lah kan wujudkan satu cawangan, ada pusat satelit tadi lah. Pusat satelit tu tadi. So itu dia macam dekat Johor. Contoh dia ada Muar. Dia punya pusat satelit dia tu Batu Pahat. Maksudnya senarai ni ada dalam senarai website hasil. Boleh refer lah. Pergi dekat laman web hasil, directory, dekat situ ada lokasi pejabat lembaga hasil yang terdekat lah. Mungkin soalan last lah kepada puan kita ni. Apakah way forward lah yang saya rasa perancangan ni dah ada sebenarnya daripada LCDN kan. Apakah way forward perancangan LCDN untuk ke depan lah. Kerana yalah macam disebut di awal tadi, akhirnya cukai dikutik tu kita nak bantu, nak bagi balik kepada rakyat dalam bentuk infra yang berkenaan tu. Betul. Mungkin boleh puan share dengan penonton. Terima kasih. Itulah, ini dah kira macam yang last kita soalan itu sembang banyak macam kan tak perasan dia dah habis. Kira yang last ni apa way forward perancangan lembaga hasil untuk dalam membantu rakyat Malaysia tu in another point adalah untuk dalam meningkatkan sumber negara ni lah. So kalau perasanlah dulu kalau kita punya sistem pencegahan Malaysia ni dah bertukar. Kalau dulu cara nak declare tu adalah namanya manual lah, kaedah manual. Ada lagi satu nama dia, taksiran formal. So taksiran formal tu taksiran formal bukan kita declare sendiri. Kita kena pergi ke pejabat hasil, bawa kita punya penyataan tu. So yang akan buat kiraan semua tu adalah pegawai lembaga hasil. Betul kan? Betul. So maksudnya dia yang akan keluarkan notis tu semua tu, baru buat bayaran. Ketika itu betul. Bayangkan maksudnya setiap pembayar cukai ni perlu pergi. Selagi tak tu tak akan dapat. Selagi tu tak akan dapat. Berapa ramai lah yang berkumpul memang betul lah. Bila kalau dululah, kalau saya waktu saya dekat cawangan Shah Alam tu dulu, saya pernah dengar macam seorang senior citizen, dia kata lah, sekarang kan lagi murah tau. Kalau dulu kan memang tinggi. Dia kata macam tu. Sebab dia kata kalau nak bayar cukai sekarang lagi rendah. Sebab kita macam yelah macam tu je lah. Mana nak tahu apa kan. Sebab bila dia kata macam tu, kata okey lah. Sebab kita pastilah macam mana. Sebab dia dah kerja waktu tu. Okey, tak apa, kita nak cakap yang tu. So start tahun 2000 kita implement self-assessment. Self-assessment itu adalah sendiri declare, sendiri kira, sendiri bayar. Okay. So auditnya bila selepas itu. So self-assessment tu, sebab itulah ini macam kenapa self-assessment, kenapa audit datang lepas tu, saya dah habis dah duit yang refund. Okay, betul. So ini sebab kita itu adalah bergerak dengan negara-negara yang lain. Negara sebut tu juga pun menjalankan self-assessment tu. Sebenarnya nampak lah, memang betul lah, tanggungjawab tu kalau tadi tanggungjawab tu di bawah pegawai hasil. Yang self-assessment ni, tanggungjawab tu adalah di pembayar cukai tu sendiri. Kalau salah dokumen apa tak simpan, salah sendiri.
You bertanggungjawab. Yes. So bila salah tu nampak macam agak ni, tapi sebenarnya benda tu lah yang memudahkan, yang you tak perlu pergi kat sana lagi. Ya, banyak yang memudahkan. Lagi nak berbaris panjang, nak beratur, nak apa tu. Tak perlu lagi itu semua sebenarnya. So kat situ bila benda itu sebenarnya dia punya perubahan. Okay. So by next lagi sebenarnya perancangannya adalah kita sebenarnya nanti nak mencapai satu tak perlu lagi hantar borang. Sebenarnya itu. Tapi bila tu belum pasti lagi. Sekarang masih perlu hantar borang lagi. Sebab kenapa saya cakap begitu? Sebab kalau tengok trend-trend kat negara-negara maju lah kan, sebenarnya dia punya kita tak perlu apa yang kita bayar dalam bulanan PCB tu, itu sahaja. Maksudnya itu dah tepat. Asyik. Apa yang kita ni itu maksudnya tak perlu lagi declare tak perlu lagi declare pendapatan kita tu yang bulan Mac tu. Tak perlu lagi maksudnya tu. Maksudnya itu adalah way forward sebenarnya yang itu. Asyik. Selepas daripada pelaksanaan e-invoice. Kenapa saya katakan begitu? Sebab e-invoice tu di mana kita akan merekodkan transaksi setiap pembelian. So mana-mana pembelian kita ataupun belanjaan kita yang layak dapat tuntutan tu akan auto directly simpan dalam record. Secara automatiknya dia akan kira balik jumlah berapa cukai kita kena bayar. E-invoice ni bila nak implement dia? Okay. Kalau ikutkan dah diimplement. Okay. Tetapi dia by stages lah. Dia ada grace period. Dia ada stages untuk tiers yang berapa ke atas. Yang juta-juta tu saya tak ingat berapa dia punya tiers, tapi yang juta-juta tu dah dilaksanakan pada tahun lepas. Maksudnya multinational company semua tu kebanyakan sudah. So sekarang ni adalah pada tiers yang mungkin yang kedua, yang itu sehingga 1 Julai ni. And then next year baru kepada semua peniaga. Oh, I see. Tak kira kecil besar lah. Sebenarnya dengar macam susah sebenarnya. Tapi pandangan saya lah, sebenarnya dia memudahkan industri ataupun bisnes-bisnes yang kecil. So mana-mana perniagaan yang tidak mempunyai sistem kiraan record dia punya bisnes tu. Yes. Benda tu membantu dia untuk menyimpan rekod. Yalah, kadang-kadang tu yang rasa susah ni mungkin yang pihak-pihak yang mungkin lah yang melakukan benda-benda yang something yang di luar kalau orang yang betul-betul buat kalau betul-betul ni dia betul-betul nak menjalankan perniagaan yang proper ni, saya rasa tak masalah. Apa masalah? Kerajaan nak bantu, nak memudahkan. Macam tadi disebutkan, supaya ada rekod yang proper. Pasal kita tak nak tanya you berniaga tapi mana yang membuktikan mana rekod yang memang sebab hancur lah. Memang susah. Memang bukan senang lah. Kalau orang berniaga macam orang berniaga dekat pasar, dekat hawkers yang tepi-tepi jalan tu, dia tak akan ada masa dia nak fikir rekod hari ni berapa. Betul. Tak ada masa dia nak fikir benda tu semua. Kira macam ibarat macam itulah peribahasa kes pagi makan pagi kan. Sebab dia dia fikir dia punya day to day punya bisnes. Ya. Tapi kalau you nak jadi seorang businessman yang berjaya, itulah dia kena ada kena ada proper jadi indirectly ni mendidik, walaupun kita pelaksanaan ni mendidik dan juga membuat. Jadi itulah kita sebenarnya dalam tempoh sejam ni kita dah banyak dengar maklumat-maklumat yang dalam saya pun sebelum ni ini first time saya dengar secara live. Secara berhadapan dengan pegawai daripada LHDN ni. Jadi alhamdulillah rezeki kita je sebenarnya Azrin ya. Jadi kita boleh dengar sendiri. Sebelum ni kita pun mungkin melalui pembacaan ataupun risalah-risalah yang kita dapat. Itu pun bila time nak buat declaration. Lepas tu dah tak ingat. Saya pun macam sekarang pun ada lah kadang dapat email daripada LHDN untuk ni, tapi itulah. Tapi nak baca tu pun faham lah. Peringatan tu. Nak baca tu pun faham lah. Tapi pasal kita ni as a human being ni, dia kadang dia perlu berhadapan. Dia macam one to one macam tu. Bahasa yang kita bahasa. Ya. Betul. Jadi alhamdulillah kita harap dengan apa sesi podcast yang kita buat pada hari ini sebanyaklah dapat beri pencerahan kepada penonton-penonton macam podcast ni. Tapi itulah pencerahan dan kesedaran. Tapi cerah tak sedar tak boleh juga. Dia kena dua-dua pencerahan dan kesedaran tu. Barulah dia punya sedap combination tu. Betul. Jadi dan saya haraplah kalau katakan masih tak jelas lagi, tak apa, boleh hadir lah. Boleh hadir sendiri ke mana-mana pejabat cawangan HDN yang berhampiran ya, ataupun mungkin melalui portal ataupun melalui website tadi yang kata borang maklumat tadi boleh isi. Media sosial dan sebagainya. Sebenarnya banyak
tidak ada alasan lah untuk kita mengatakan aku tak tahu, aku tak faham. Sebenarnya ada, cuma tepuk dada tanya di sini lah, tanya Iman lah. Untuk kita ni, dan program outreach tadi yang pihak SDN pun banyak dah yang dilaksanakan untuk memberikan ilmu dan juga jadi tidak timbul lah isu-isu yang tadi ni. Jadi lagi sekali kita ucapkan ribuan terima kasih kepada puan yang bersama-sama kami mencurahkan ilmu kepada kita semua. Perkongsian menarik dan menghiburkan. Jadi kita harap apa perkongsian yang puan bagi ni sebagai jariah kepada kami semua. Dan mungkin benda-benda yang kita nampak macam simple ni, tapi sebenarnya boleh membawa kita lah kepada masuki jannah Allah ni mungkin. Pasal benda ni kalau kita tak buat ni, siapa nak buat? Jadi ini adalah sumbangan kita lah kepada negara dan kepada rakyat. Jadi itulah, jangan jemu, jangan segan lah untuk mengikuti kami lagi dalam next episode dalam program Borak Santai SKB Rakyat Channel Perniagaan Bertika ni, kerana kita akan bawa lagi lah episod-episod yang lebih menarik, lebih kita bermanfaat kepada penonton. Betul. Jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan untuk ikuti kami di mana? Di media-media sosial Seksyen Kuala Bekalan, di YouTube, Facebook dan juga TikTok. Jadi sehingga kita ketemu lagi, insya-Allah kami doakan tuan-tuan dan puan yang menonton program ini dilindungi Allah dan dijauhkan daripada benda-benda yang tak gini. InsyaAllah. Jadi saya Suraya billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.